Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa? Walaupun anda telah mencuba segalanya, kaedah manifestasi tradisional seolah-olah tidak berkesan untuk anda. Anda menulis afirmatif setiap hari. Anda membuat papan visi dengan imej yang jelas. Anda bermeditasi tentang keinginan anda, tetapi realiti anda tetap tidak berubah. Anda mula berasa kecewa, mungkin juga sedikit tertipu. Anda diberitahu bahawa anda boleh mencipta realiti anda, tetapi bukti di sekeliling anda menunjukkan sebaliknya. Ramai orang gagal dalam manifestasi kerana mereka mendekatinya dari sudut yang salah. Mereka fokus pada paksaan, pada keinginan yang membuak-buak dan pada teknik luaran. Namun, mereka terlepas satu-satunya perkara yang paling penting. Alam semesta tidak bertindak balas terhadap kata-kata anda. Ia tidak peduli betapa cantiknya papan visi anda. Alam semesta atau apa yang sains panggil medan kuantum bertindak balas kepada satu perkara sahaja. Frekuensi yang anda pancarkan dari keadaan dalaman anda. Kegagalan anda dalam manifestasi sebenarnya bukanlah kegagalan sama sekali. Sebaliknya, ia adalah bukti mutlak bahawa proses itu berfungsi dengan sempurna, 100% setiap masa. Medan kuantum tanpa belas kasihan hanya memantulkan kembali kepada anda keadaan sebenar diri anda. Jika di dalam hati anda merasakan kekurangan, keraguan dan ketakutan, maka itulah yang akan anda zahirkan dalam hidup anda. Tidak kira berapa ribu kali anda mengulangi ayat "Saya kaya dan melimpah", anda tidak boleh menipu getaran anda. Anda tidak boleh berpura-pura merasakan sesuatu yang anda tidak rasai. Kata-kata anda mungkin mengatakan kelimpahan, tetapi jika sistem saraf anda menjerit ketakutan untuk membayar bil, teka isyarat mana yang lebih kuat. Masalahnya bukan terletak pada proses manifestasi itu sendiri, tetapi pada pemahaman kita yang cetek mengenainya. Kita telah diajar untuk fokus pada apa yang kita mahu di luar sana, tanpa terlebih dahulu menguruskan siapa diri kita di dalam sini. Ini adalah kesilapan fundamental yang menyebabkan ramai orang tersangkut dalam kitaran keinginan dan kekecewaan yang tidak berkesudahan. Jadi, apakah penyelesaiannya? Kuncinya terletak pada peralihan perspektif yang radikal. Daripada cuba mendapatkan sesuatu dari dunia luar, anda mesti faham bahawa anda adalah pencipta realiti itu sendiri. Ini bukan lagi sekadar falsafah spiritual. Ini disokong oleh penemuan dalam fizik kuantum. Salah satu prinsip paling asas dalam sains kuantum ialah kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dirichlet telah membuktikan bahawa pada tahap subatomik, realiti wujud sebagai lautan potensi yang tidak terhingga, sebagai gelombang kebarangkalian. Ia tidak mempunyai bentuk yang kukuh sehinggalah ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati, iaitu anda, memberikan perhatian kepadanya, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah, satu pengalaman, satu realiti yang nyata. Faktor penentu di sini bukanlah apa yang anda perhatikan, tetapi dari keadaan mana anda memerhati. Fikirkan tentang ini. Jika anda memerhati realiti anda dari keadaan kekurangan, dari lensa "saya tidak cukup", anda secara literal sedang memerintahkan medan kuantum untuk meruntuhkan kemungkinan yang sepadan dengan frekuensi itu. Anda akan mencipta lebih banyak pengalaman yang mengesahkan kepercayaan anda bahawa anda tidak cukup. Sebaliknya, jika anda dapat beralih kepada keadaan dalaman keutuhan, kesyukuran dan kelimpahan, walaupun sebelum bukti luaran muncul, anda sedang memerhati dari titik kuasa. Anda sedang meruntuhkan potensi yang bergetar pada frekuensi yang sama. Realiti anda tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya untuk mencerminkan keadaan dalaman anda yang baru. Yang manifestasi bukanlah tentang menarik sesuatu kepada anda. Ia adalah tentang mendedahkan apa yang sudah ada dalam diri anda.
Dunia luar hanyalah cermin. Jika anda tidak suka apa yang anda lihat di cermin, anda tidak akan cuba mengubah pantulan itu. Anda akan mengubah diri anda dan pantulan itu akan berubah secara automatik. Mengapa begitu sukar untuk mengubah keadaan dalaman kita? Mengapa kita sering terperangkap dalam corak pemikiran dan perasaan negatif yang sama, walaupun kita sedar ia tidak memberi manfaat kepada kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, di dalam minda separa sedar. Neuroscience memberitahu kita bahawa minda separa sedar mengawal kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari. Ia adalah program automatik yang berjalan di latar belakang. Program ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu kita, terutamanya kenangan emosi yang kuat dari zaman kanak-kanak kita. Setiap kali anda merasa tidak layak, takut atau cemas, ia direkodkan dalam sistem saraf anda. Lama-kelamaan, perasaan ini menjadi identiti anda. Anda tidak lagi hanya merasa kekurangan. Anda percaya bahawa anda adalah seorang yang kekurangan. Identiti ini kemudiannya menjadi penapis yang melaluinya anda mentafsirkan seluruh realiti anda. Minda separa sedar anda secara aktif akan mencari bukti di dunia luar untuk mengesahkan identiti ini. Ia adalah satu mekanisme kelangsungan hidup. Otak kita direka untuk menjadi cekap, jadi ia lebih suka mengikut jalan yang sudah biasa dilalui. Oleh itu, walaupun minda sedar anda yang hanya mewakili 5% berusaha keras untuk mengafirmasi kelimpahan, 95% daripada diri anda mungkin sedang menyiarkan program kekurangan, keraguan dan ketidaklayakan. Ini mewujudkan konflik dalaman yang dahsyat. Anda menghantar isyarat yang bercampur aduk ke medan kuantum. Ia seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda, sambil 10 stesen lain dimainkan serentak dengan bunyi yang bising. Medan tidak dapat menerima isyarat yang jelas, jadi ia memantulkan kembali keadaan huru-hara dan kekeliruan itu kepada anda. Inilah sebabnya mengapa usaha keras sahaja tidak mencukupi. Anda tidak boleh mengatasi program separa sedar anda dengan kemahuan semata-mata. Anda perlu memprogram semula sistem itu sendiri. Maka ramuan yang hilang, kunci utama untuk membuka kunci kuasa penciptaan anda yang sebenar, bukanlah teknik yang lebih baik ataupun usaha yang lebih gigih. Ia adalah sesuatu yang dipanggil koheren. Koheren adalah keadaan penjajaran fisiologi dan bertenaga di mana jantung, otak dan badan anda berfungsi secara harmoni. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, anda menyiarkan satu isyarat yang tunggal, jelas dan kuat ke medan kuantum. Jantung anda yang mempunyai medan elektromagnetik beribu kali lebih kuat daripada otak memancarkan emosi yang tinggi seperti kesyukuran, kegembiraan dan kasih sayang. Otak anda sebagai tindak balas menghasilkan gelombang otak yang selaras. Seluruh sistem saraf anda beralih dari mod survival, iaitu mod lawan atau lari, kepada mod penciptaan dan pemulihan. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi konflik. Fikiran anda menginginkan kelimpahan dan badan anda sudah merasakannya. Anda tidak lagi berharap untuk masa depan yang lebih baik. Anda sedang menghayati realiti itu pada masa sekarang. Sains epigenetik menunjukkan bahawa keadaan koheren ini boleh memberi kesan yang mendalam sehingga ke tahap genetik kita. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan pengalaman kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Ini bermakna anda bukan mangsa biologi atau keturunan anda. Dengan mengubah keadaan dalaman anda dengan memupuk koheren, anda secara literal boleh menghantar isyarat baru kepada gen anda, mengaktifkan gen untuk kesihatan, kecergasan dan kelimpahan sambil mematikan gen untuk penyakit dan tekanan.
Fikirkan betapa berkuasanya ini. Anda mempunyai keupayaan untuk menjadi ahli alkimia biologi anda sendiri. Peralihan dari keadaan yang tidak koheren di mana anda berpecah antara pemikiran dan perasaan kepada keadaan koheren adalah satu-satunya anjakan yang paling penting yang perlu anda lakukan. Apabila anda menjadi koheren, anda menjadi seperti laser. Tenaga anda yang sebelum ini berselerak kini menjadi fokus, terarah dan sangat berkuasa. Medan kuantum tidak mempunyai pilihan selain bertindak balas terhadap isyarat yang jelas dan bergema ini. Mari kita mendalami lagi konsep ini. Bagaimana sebenarnya keadaan koheren ini berinteraksi dengan medan kuantum? Konsep resonance dalam fizik kuantum memberikan kita petunjuk. Resonance berlaku apabila frekuensi satu objek sepadan dengan frekuensi objek lain, menyebabkan amplitud getaran objek kedua meningkat secara mendadak. Anda adalah pemancar dan medan kuantum adalah penerima. Apabila anda menyiarkan frekuensi yang koheren dan jelas tentang realiti yang anda inginkan, anda mencipta resonans dengan potensi yang sepadan dalam medan. Potensi itu kemudiannya diperkuatkan dan ditarik ke dalam pengalaman fizikal anda. Namun, di sinilah letaknya perangkap terbesar bagi kebanyakan orang, perangkap menunggu. Sejurus selepas anda menetapkan niat anda atau melakukan visualisasi anda, apa yang anda lakukan? Kemungkinan besar anda mula mencari bukti. Anda melihat akaun bank anda memeriksa email anda melihat sekeliling untuk melihat sama ada ia sudah berlaku. Perbuatan menunggu dan mencari ini adalah penyiaran frekuensi yang paling merosakkan. Mengapa? Kerana apabila anda menunggu sesuatu, mesej asas yang anda hantar ke alam semesta ialah ia belum ada di sini. Anda secara tidak sedar mengesahkan ketiadaannya. Anda telah beralih daripada keadaan kreatif seorang pencipta yang berkuasa kepada keadaan mangsa yang tidak sabar. Kitaran ini berterusan. Anda menunggu, jadi alam semesta memberikan anda lebih banyak pengalaman menunggu. Anda perlu memutuskan kitaran ini. Anda mesti sanggup menjadi orang yang sudah memiliki apa yang anda inginkan sebelum bukti fizikalnya muncul. Anda mesti menjelmakan perasaan, pemikiran dan tingkah laku orang itu sekarang. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang penjelmaan yang tulen. Ajaran kerohanian kuno dari kitab suci hingga falsafah Vedanta telah mengajar prinsip ini selama beribu-ribu tahun. Konsep iman bukanlah kepercayaan buta. Iman adalah keadaan mengetahui yang mendalam dalam badan anda. Ia adalah untuk menerima realiti masa depan anda secara emosi sebelum ia berlaku. Apabila anda benar-benar melakukannya, permainan berubah. Badan anda adalah antena. Emosi anda adalah siaran. Jika badan anda tegang dengan kebimbangan tentang wang, itulah frekuensi yang anda pancarkan. Tidak kira jika anda meluangkan masa 5 minit untuk membayangkan diri anda kaya. 95% daripada hari anda, antena anda menyiarkan isyarat panik. Anda perlu melatih semula badan anda untuk hidup dalam frekuensi realiti baru anda. Anda perlu mengajar setiap sel dalam badan anda bagaimana rasanya menjadi sihat, disayangi dan melimpah supaya keadaan itu menjadi keadaan semula jadi anda. Bagaimana kita boleh membina dan mengekalkan keadaan koheren ini dalam kehidupan seharian kita? Ia bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia adalah satu amalan, satu disiplin, satu pilihan yang sedar. Saya ingin berkongsi dengan anda satu ritual penjelmaan yang mudah tetapi sangat berkesan untuk membantu anda memupuk koheren dengan cepat. Anda boleh melakukannya di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Ia melibatkan penggunaan nafas dan niat anda. Duduk dengan selesa dengan tulang belakang anda tegak. Tutup mata anda jika anda mahu.
Sekarang, tarik nafas perlahan-lahan dan dalam melalui hidung anda. Semasa anda menarik nafas, nyatakan dalam hati anda dengan senyap, saya hidup. Rasakan nafas itu sebagai tenaga hayat memenuhi setiap sel dalam badan anda. Kemudian, semasa anda menghembus nafas perlahan-lahan melalui mulut atau hidung anda, nyatakan dalam hati anda, dalam koheren. Bayangkan semasa anda menghembus nafas, semua ketegangan, semua keraguan, semua pemikiran yang bercanggah dilepaskan dari badan anda. Ulangi proses ini. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Dengan setiap kitaran nafas, anda secara sedar memberikan arahan fisiologi kepada badan anda. Anda memerintahkannya untuk beralih dari huru-hara kepada keteraturan. Anda memerintahkannya untuk menyelaraskan jantung dan otak anda. Anda sedang memilih untuk menjadi koheren pada masa ini. Sekarang, saya mahu anda berhenti seketika video ini. Cuba lakukannya sekarang juga. Ambil 3 nafas dalam dengan niat ini. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Rasakan peralihan walau sekecil mana pun dalam badan anda. Rasakan bagaimana bahu anda mungkin lebih rileks, bagaimana fikiran anda mungkin menjadi lebih tenang. Apabila anda sudah bersedia, teruskan menonton. Saya ingin anda berkongsi di ruangan komen di bawah. Apakah yang anda rasakan selepas melakukan latihan ini? Walaupun hanya untuk seketika, adakah anda dapat merasakan sedikit perubahan dalam keadaan anda? Interaksi ini penting kerana ia menguatkan pengalaman untuk anda dan memberi inspirasi kepada orang lain. Mempraktikkan latihan ini sekali-sekala adalah permulaan yang baik. Tetapi matlamat sebenar adalah untuk menstabilkan dan mengekalkan keadaan koheren ini sebagai keadaan lalai anda. Ini adalah cabaran yang sebenar, kerana dunia luar sentiasa cuba menarik kita kembali ke dalam keadaan huru-hara dan ketidakselarasan. Anda akan berhadapan dengan keraguan. Minda anda akan mula berkata, ini tidak masuk akal. Di mana buktinya? Ini tidak akan berkesan. Apabila keraguan ini muncul, jangan melawannya. Jangan cuba menindasnya. Itu hanya akan memberikan lebih banyak tenaga kepadanya. Sebaliknya, akui ia. Lihat keraguan itu sebagai program lama yang sedang berjalan. Sebagai gamer dari identiti lama anda. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan sengaja pilih semula koheren. Kembali kepada nafas anda. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda sedang melatih semula otak dan badan anda untuk menjadikan koheren sebagai tempat perlindungan anda, sebagai frekuensi asal anda. Fikirkan ia seperti ini. Apabila anda mula-mula belajar menunggang basikal, anda sering hilang keseimbangan. Tetapi anda tidak berputus asa. Anda naik semula dan mencuba lagi. Lama-kelamaan, badan anda belajar untuk mencari keseimbangan secara automatik. Begitu juga dengan koheren. Pada mulanya, ia memerlukan usaha yang sedar. Anda akan sering terkeluar daripadanya. Tetapi semakin kerap anda kembali kepadanya, semakin mudah ia menjadi. Akhirnya, anda akan mencapai satu titik di mana hidup dari keadaan koheren menjadi lebih semula jadi daripada hidup dalam keadaan tekanan. Ini adalah anjakan daripada mencipta realiti anda secara sedar kepada menjadi pencipta itu sendiri. Apabila koheren menjadi keadaan dominan anda tidak lagi perlu risau tentang manifestasi. Ia berlaku secara automatik. Peluang yang tepat muncul. Orang yang betul datang ke dalam hidup anda. Penyelesaian kepada masalah anda datang dengan mudah. Dunia luar tidak mempunyai pilihan lain selain menyusun semula dirinya di sekeliling keadaan dalaman anda yang baru dan stabil. Anda tidak lagi mengejar realiti yang mengejar anda. Jadi, mari kita simpulkan mesej teras ini.
Berhentilah mencuba untuk memanifestasi. Sebaliknya, mulakan untuk menjadi. Manifestasi bukanlah satu set teknik yang perlu anda lakukan. Ia adalah hasil sampingan semula, jadi dari siapa diri anda. Tenaga anda, frekuensi anda, keadaan dalaman anda adalah alat penciptaan yang paling berkuasa yang anda miliki. Kita telah melihat mengapa kaedah tradisional sering gagal. Ia adalah kerana mereka fokus pada luaran, pada apa yang perlu dilakukan sambil mengabaikan keadaan dalaman, iaitu siapa yang perlu anda jadi. Mereka mengajar anda untuk meminta dari keadaan kekurangan, yang hanya akan mencipta lebih banyak kekurangan. Ramuan yang hilang, kunci yang membuka segala-galanya, sentiasa berada di dalam diri anda. Ia adalah koheren. Ia adalah keadaan penjajaran yang harmoni antara hati, minda dan badan anda. Apabila anda menyiarkan isyarat yang jelas dan selaras ini, medan kuantum bertindak balas dengan serta-merta. Anda tidak lagi berharap, anda tidak lagi menunggu. Anda sudah merasakannya, anda sudah mengetahuinya, anda sudah menjadi realiti itu pada tahap tenaga. Dunia fizikal yang merupakan cermin kepada tenaga mesti dan akan menyusul. Panggilan saya kepada anda hari ini adalah ini. Jadikan pemupukan koheren sebagai keutamaan nombor 1 dalam hidup anda. Komited pada amalan ini. Gunakan latihan pernafasan. Saya hidup dalam koheren setiap kali anda merasa tertekan, cemas atau ragu-ragu. Pilih untuk menjana perasaan yang anda ingin alami terlebih dahulu, tanpa menunggu dunia luar memberikan anda sebab. Jangan tunggu untuk berjaya baru merasa melimpah. Rasakan kelimpahan sekarang dan kejayaan akan datang kepada anda. Jangan tunggu pasangan yang sempurna untuk merasa disayangi. Rasakan kasih sayang dalam diri anda sekarang dan cinta akan mencari anda. Ini adalah peralihan dari penyebab dan akibat kepada menyebabkan satu akibat. Anda adalah punca. Dunia luar adalah akibatnya. Ingatlah siapa diri anda. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah arkitek realiti anda. Kuasa untuk mengubah segala-galanya tidak berada di luar sana. Ia ada di sini, sekarang, di dalam diri anda. Jika video ini memberi inspirasi dan bergema dengan anda, sila tekan butang suka, langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang mendalam dan kongsikannya dengan seseorang yang mungkin perlu mendengar mesej ini.